kau? Cantik dan bersih. Mestilah. Tuan aku sayangkan aku. Tiap-tiap hari dia kemas dan bersihkan reban aku ini. Bila tiba waktu makan, dia akan panggil aku. Aku makan sampai kenyang. Aku tak pernah rasa lapar. Sebab tu aku sihat dan gagah. Wah, bertuahnya kau juara. Makanan, yay! Makanan, yay! La 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 la. Makanan, makanan, la 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 la. Ambil kau. Padan muka kau semut. Berani kau curi makanan aku? Maafkan aku, ayam. Huh? Aku bukan ayam. Aku juara. Juara! Tenang juara. Jangan pijak semut tu. Mesti ada sebab semut ambil makanan kau. Betul. Aku tengah kumpul makanan untuk menghadapi banjir. Hah? Banjir? Kau tak tahu? Kemungkinan banjir besar akan melanda. Jadi? Kenalah kumpul makanan yang banyak untuk menghadapi banjir. Kerana kita tak tahu bila air akan surut. Kita juga kena cari tempat tinggal yang selamat. Betul tu. Aku pun kena bersedia. Terima kasih semut kerana bagi tahu. Kesian kau. Banjir besar ke? Kecil ke? Aku tak kisah. Aku tak perlu buat apa-apa. Sebab aku ada tuan. Ambillah semua. Aku tak suka kongsi makanan. Nanti tak cukup. Terima kasih, juara. Tapi kau tak nak ke simpan untuk menghadapi banjir nanti? Janganlah kau risaukan aku. Aku ada tuan. Setiap hari dia akan bawakan makanan. Macam mana kalau banjir dan tuan kau tak datang? Banjir ni akan menyusahkan manusia juga. Bukan hanya binatang seperti kita je. Tuan aku mesti dah fikirkan caranya. Dia tak akan biarkan aku kelaparan. Hujan lagi. Kesian. Hujan-hujan ni sedap tidur. Mana tuan aku ni? Dah berapa hari tak datang bagi makanan? Takkan dia lupa aku? Aku lapar. Tak boleh jadi ni. Wah. Bocor ke? Kenapa ni? Jangan air. Apa lagi ni? Ayam tu terus berkokok sampai hilang suara. Tapi tak ada siapa peduli. Kesiannya. Sampai hati tuan dia tinggalkan ayam tu. Dia rasa bila semua nasihat tak nak dengar. Betul tu. Semut yang untung sebab dia dah siap sedia menghadapi apa-apa bencana yang akan datang. Itulah makna peribahasa.